naib juaranya Lota. Terima kasih kepada pertama sekali saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Astro kerana memberikan peluang saya untuk mengasah bakat di sini, dan seterusnya kepada ibu bapa saya, saudara saya semua, dan kepada pengundi-pengundi saya. Rancangan televisyen realiti pertandingan nyanyian seperti Akademi Fantasia, Mentor dan Gang Stars pernah mendominasi siaran utama, berfungsi sebagai pentas impian bagi bakat-bakat baharu yang ingin menembusi industri muzik tempatan. Program-program ini menayangkan kisah perjuangan, air mata dan kejayaan, membolehkan penonton merasai hubungan emosi dengan peserta kegemaran mereka setiap minggu. Walau bagaimanapun, di sebalik sorakan dan glamour pentas, kehidupan selepas program realiti seringkali mencabar dan kehilangan bintang-bintang ini yang pernah kita saksikan mengejar impian mereka di kaca TV meninggalkan kesan mendalam kepada peminat dan industri hiburan. Dari suara emas yang memukau juri sehingga karisma yang mencuri tumpuan, setiap peserta membawa warna unik tersendiri. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 9 bekas peserta reality TV pencarian bakat menyanyi yang telah pergi meninggalkan kita. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 9. Yani dari Mentor musim pertama. Siti Suryani Julkarim atau lebih dikenali sebagai Yani Mentor merupakan bekas peserta program reality nyanyian Mentor musim pertama pada tahun 2005, di mana beliau bernaung di bawah bimbingan penyanyi terkenal iaitu Ning Baizura. Yani meninggal dunia pada 21 Mac 2010 di usia 25 tahun di Hospital Keningau, Sabah selepas bertarung dengan penyakit ketumbuhan paru-paru tahap 4. Yani dikatakan menderita terlantar sakit selama 4 bulan sebelum itu. Jenazah Yani telah selamat dikebumikan pada pukul 12.30 hari di Tanah Perkuburan Islam Likas, Sabah. Yani yang merupakan pemenang tempat ketiga musim pertama Mentor telah berkahwin pada November 2007 dengan Irfin Abdul Manan dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Iris Sofia Irfin berusia 2 tahun ketika itu. Pemergiannya yang berlaku di usia yang sangat muda mengejutkan ramai pihak dan meninggalkan kesan kepada industri hiburan tanah air, terutamanya rakan seperjuangan dan mentornya. 8. Hazrul dari konsert Prelude Akademi Fantasia musim keempat. Hazrul atau nama penuhnya Shazrul Fazli ialah bekas peserta rancangan realiti nyanyian popular Akademi Fantasia musim keempat pada tahun 2006. Beliau meninggal dunia pada 2 Oktober 2019 di usia 34 tahun selepas kira-kira 2 minggu bertarung nyawa di Hospital Kuala Lumpur. Punca kematian beliau adalah disebabkan oleh komplikasi jangkitan kuman pada usus yang kritikal. Menurut ibunya, Allahyarham Hazrul telah menjalani 2 pembedahan usus termasuk pemotongan usus yang bocor sepanjang 90 cm. Walaupun sedar selepas pembedahan kedua, beliau lebih banyak mendiamkan diri dan hanya sesekali tersenyum sebelum disahkan meninggal dunia, meninggalkan impian untuk mendirikan rumah tangga pada tahun berikutnya. 7. Cak dari Mentor musim ketiga. Hai, saya Kemalus Leli Anam, dikenali sebagai Cak Mentor, protege untuk Abang Ajai. Jangan lupa saksikan Mentor musim ketiga dan undi Cak Mentor Cak ke 33399. Cak atau nama sebenarnya Kemalus Delili Anam yang dikenali sebagai abang kepada penyanyi popular Stacey Anam merupakan bekas peserta program reality nyanyian popular Mentor musim ketiga pada tahun 2009. Beliau meninggal dunia pada 21 Mac 2023 di usia 35 tahun. Kematian beliau berlaku selepas beliau bertarung nyawa selama kira-kira 10 hari di Hospital Sibu Sarawak. Cak telah dimasukkan ke hospital dan ditidurkan akibat mengalami pendarahan dalam kepala berikutan terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang berlaku pada 12 Mac 2023. Berita pemergiannya yang mengejutkan itu telah disampaikan oleh keluarganya termasuk adik lelakinya Eldridge dan turut dikongsi secara meluas oleh adiknya Stacey yang memohon doa daripada orang ramai sepanjang tempoh kritikal abangnya dirawat. 6. Jojo One Nation MCs dari program Gang Stars. Aku harapan kau beri satu sintaran pada waktu tu jambak putih kayangan. Saksikan di kepada kita pada rindu asmara kerana kita pisau menunggu lama. One
Nation MCs ialah sebuah kumpulan hip-hop dan R&B Malaysia yang mula dikenali umum setelah menyertai program reality televisyen pertandingan nyanyian Gang Stars musim pertama pada tahun 2007. Mereka berjaya menduduki tempat ketiga dalam pertandingan tersebut dan kumpulan ini asalnya dianggotai oleh Mimi Fly, Zaidi, Keman, Sabi Sadi dan Jojo. Nur Hassan Balas atau lebih dikenali sebagai Jojo One Nation MCs meninggal dunia pada usia 50 tahun pada 26 Januari 2025. Kematian beliau mengejutkan ramai pihak, terutamanya rakan-rakan artis dan peminat kerana berlaku secara tiba-tiba ketika beliau sedang menghadiri sebuah program dakwah di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur. Menurut rakam Allahyarham iaitu Mimi Fly, Jojo rebah secara tiba-tiba semasa doa sedang dibacakan dan disahkan meninggal dunia sejurus selepas itu. Punca kematian beliau dipercayai akibat serangan jantung. Pemergian Jojo mendapat perhatian ramai kerana cara kematiannya yang dicemburui iaitu ketika berada di rumah ibadah dalam majlis ilmu. Saksi kejadian mendedahkan Allahyarham sempat menyebut kalimah Allah sebanyak 3 kali sebelum rebah, menunjukkan amalan baiknya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Jojo yang pernah popular bersama kumpulan hip-hop One Nation MCs telah menyertai rancangan reality TV dan telah mengubah haluan hidupnya ke arah aktiviti keagamaan dan dakwah dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, malah dilaporkan baru saja pulang selepas menyertai program dakwah selama 40 hari. 5. Nabil daripada Mentor musim pertama. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagaikan ini, hanya takdir menentukan ia. Nabil Zaman Huri, naib juara program reality Mentor musim pertama pada tahun 2005, meninggal dunia pada pagi Ahad 26 Mei 2024 di usia 37 tahun. Berita pemergiannya yang mengejutkan itu disahkan oleh ahli keluarganya termasuk bapanya Zaman Huri Amaruddin dan rakan-rakan artis. Allahyarham dilaporkan rebah di kediamannya di Bukit Indah, Ampang sebelum dikejarkan ke Hospital Ampang. Menurut ibunya Fatimah Abdullah, hasil laporan bedah siasat unit forensik Hospital Ampang mengesahkan punca kematian Nabil adalah akibat serangan jantung. Sebelum itu arwah ada mengadu sukar bernafas dan mengalami kekejangan selepas solat subuh, namun isteri beliau pada mulanya menyangkakan arwah hanya bergurau. Selepas kerjaya nyanyian, Nabil juga aktif dalam bidang lakonan, pengacaraan dan bekerja di unit pembangunan kandungan bahasa Melayu Astro dan meninggalkan seorang isteri serta 2 orang anak perempuan. 4. Amirul daripada Akademi Fantasia musim keempat. Amirul akan meninggalkan Akademi Fantasia. Percaya pada diri dengan harapan dan Amirul Azwan Muhammad Ghazali, bekas peserta Akademi Fantasia musim keempat pada tahun 2006, meninggal dunia secara mengejut pada 25 November 2025 di usia 37 tahun. Berita duka itu disahkan oleh rakan seperjuangannya iaitu Didi Hirdi yang memaklumkan bahawa Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Kuching, Sarawak. Punca kematian beliau dipercayai akibat serangan jantung kerana beliau difahamkan tidak mempunyai sejarah penyakit kronik sebelum itu. Pemergian Amirul Azwan secara tiba-tiba itu amat dirasai oleh keluarga, rakan artis dan peminat. Lebih-lebih lagi beliau baru sahaja mendirikan rumah tangga pada tahun 2023 dan isterinya sedang hamil di trimester ketiga. Jenazah Allahyarham telah ditemui tidak bernyawa berhampiran kolam renang di apartmen kediamannya di Metro City Matang, Kuching. Kehilangan beliau meninggalkan kesan mendalam, terutamanya apabila mengenangkan isteri dan cahaya mata yang bakal dilahirkan tidak lama lagi ketika itu. 3. Lota daripada Akademi Fantasia musim keempat. Dengan kehilangan Lota. pada diri dengan harapan dan Anda mewakili negeri anda dan mewakili peminat-peminat anda. Buat yang terbaik dah. Lota P. Edwin Idin atau lebih dikenali sebagai Lota AF4 merupakan naib juara program reality popular Akademi Fantasia musim keempat pada tahun 2006. Berita pemergiannya yang mengejutkan telah dikongsikan oleh ahli keluarganya di mana mendiang menghembuskan nafas terakhir pada 18 Oktober 2025 kira-kira jam 10.13 malam di Hospital Queen Elizabeth,
Kota Kinabalu, Sabah di usia 43 tahun. Punca kematian Lotte dilaporkan berpunca daripada penyakit thyroid yang dialaminya. Walaupun bertarung dengan penyakit tersebut, sejak kebelakangan ini, rakan-rakan artis terkejut dengan berita tersebut kerana Lotte kelihatan ceria dan tidak pernah mengadu sakit di hadapan mereka. Mendiang yang berasal dari Membakut, Sabah dimasukkan ke hospital pada pagi hari kematiannya selepas mengalami sesak nafas dan pemergiannya meninggalkan kesan mendalam kepada rakan seperjuangan dan peminat seni tempatan. 2. MEAF 2016. Ucapkan selamat tinggal buat Amy. Amy adalah pelajar lelaki yang akan disingkirkan pada malam ini. MEAF 2016 atau nama sebenarnya Zahrul Hilmi Badrul Hisam merupakan bekas peserta program reality popular Akademi Fantasia tahun 2016. Walaupun tidak bergelar juara dalam program tersebut, bakat dan persembahan beliau mendapat perhatian dan beliau kemudiannya dikenali sebagai juara program pencarian bakat Johor Rockstar pada tahun yang sama iaitu 2016 di mana beliau dibimbing oleh kumpulan A-Strain. Amy meninggal dunia pada 3 April 2018 di usia semuda 24 tahun dalam satu kemalangan jalan raya yang tragis. Kemalangan itu berlaku di kilometer 17.8 Jalan Tuaran Lama, berhampiran Kampung Melawar, Tuaran, Sabah. Motosikal yang ditunggangnya dilaporkan merempuh sebuah lori menyebabkan beliau mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Berita pemergian mengejutkan Amy meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga, rakan-rakan seperjuangan dalam industri, terutamanya kumpulan A-Strange yang menjadi mentor beliau dan peminat seni tempatan. Kematiannya yang berlaku secara tiba-tiba meragut impian seorang bakat muda yang sedang meningkat naik dalam bidang muzik, meninggalkan kenangan manis persembahan bertenaga beliau di pentas reality TV. 1. Izzuan Pilus dari bintang RTM 2004. Okey. Indah lelakku. Indah lelakku kena tunggu zoom in saya lah pula. Saya jemputan je kali ni. Tapi kena janji dengan saya. Kalau zoom in saya kena datang, boleh? Alhamdulillah. InsyaAllah akan ada satu hari nanti. Okey. Izzuan Pilus, penyanyi yang dikenali selepas menyertai pertandingan bintang RTM pada tahun 2004, meninggal dunia pada 20 Januari 2012 di usia 33 tahun. Beliau yang juga merupakan abang kepada penyanyi Ariel Pilus menghembuskan nafas terakhir di Hospital Ampang selepas mengadu mengalami sesak nafas dan demam panas selama beberapa hari. Berita pemergiannya yang mengejutkan itu telah disahkan oleh ahli keluarganya dan menyebabkan ramai rakan artis serta peminat terkejut dan bersedih. Menurut laporan bedah siasat dan kenyataan keluarga, punca kematian Izzuan Pilus adalah disebabkan oleh jangkitan kuman dalam paru-paru. Tahap kesihatan beliau merosot dengan cepat sebelum disahkan meninggal dunia. Allahyarham dikenali sebagai seorang penyanyi yang ramah dan berbakat serta aktif dalam bidang pengacaraan, meninggalkan legasi dan kenangan manis dalam industri hiburan tanah air. Apakah pendapat anda tentang 9 bintang reality yang telah meninggal dunia? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.